entah ke mana. Sampai boleh naik gila, hilanglah maruah, hilang segalanya. Rasuah sudah dimaikan dengan makan suap. Beri atau terima wang tunai sebagai upah. Itu rasuah. Beri atau terima barang berharga sebagai upah. Benar rasuah. Lulus pula projek atau permohonannya. Pasti rasuah lah tu. Us, Semakin tinggi kadar rasuah, maka semakin rendah pandangan masyarakat terhadap kemampuan negara. persoalannya, Apakah sebab perkara ini berlaku? tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Hilang keluarga, hilang maruah, merobek hati. Apabila melihat duit berkoyan, telinga dibisik, hati mula meroyan-royan. Pegangan agama lurut dari pedoman, runtuhnya bangsa, musnah negara, punahlah harapan. Tepuk tanah selera. Inikah generasi pewaris negara? Rasuah bermaharaja lela yang susah ditindas, yang senang menabik dada. Kawan-kawan, rasuah berlaku akibat sikap masyarakat yang tidak peka dengan masalah ini. Ya, betul. Masalah ini merupakan asal gara kehidupan. Semua negara di dunia ini alaminya. Ya, itu sebab tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah sudah menjadi satu perkara yang tidak perlu dimalukan. Oh, sebab itulah rasuah ini tular secara pantas dalam masyarakat kita. Tak faham rupanya. Tak faham tanya. Banyak kesalahan. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Terlajak rasuah. Fikirlah sendiri akibatnya. Baik awak. Anda Syakir terlibat dalam pemasuhan dokumen projek perumahan penjauhan awam bernilai 192 juta. Kes masih disiasat 2 Seksyen 18 Akta SKM 2009. Sumber berita harian 7 Mei 2025. Hadirin hadirat sidang dewan sekalian. Tambah gaji. Tanda gaji? Jeng jeng jeng. Tambah gaji pekerja sektor awam yang rendah mendorong berlakunya amalan rasuah di dalam negara. Kos sara hidup semakin tinggi mendorong mereka untuk mengambil rasuah yang ditawarkan. Tak bijak, tak bijak. Kan? Ini jalan singkat bagi mereka untuk memperoleh pendapatan tambahan. Tidak perlu bersusah payah bekerja bermasa. Mereka menjadi sasaran utama amalan rasuah berlaku dengan mudah. Sepandai-pandai tupai melompat, sayangnya tupai beban tak pergi sekolah. Sepandai-pandai engkau melipat, jatuh ke tanah ditembak dia tangkap layar. Oh no, no 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 no. Padan muka kau tersadung kaki sendiri. Siapa suruh kau rasuah di sana sini? Dah bergegas satu Malaya. Undang-undang. Penguatkuasaan yang lemah. Amalan rasuah juga berlaku akibat penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Kenapa lemah? Penjara, tempohnya tidak melebihi 20 tahun. Denda, tidak kurang dari 5 kali ganda nilai sopan. Tegas batal. Zas, zas, seperti tapi jumlah yang mereka dapat 7 keturunan tak habis makan. Hukuman ini dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah. Tidak sepaham yang dihapus berkata-kata. Rasuah itu duri berbisa, menghakis bangsa, musnah negara. Perangi ia seawal mula, bersatu hati, jiwa merdeka. Kami bertekad, kami berjanji, maruah bangsa harga
rasuah akhirnya pasti. Kawan-kawan, tahukah kalian Tahu apa? apa yang paling berkuasa untuk memerangi rasuah? Hukumanlah. Ya, penjara tepatnya. Dan jangan lupa sebagai Allah yang paling berkesan untuk memerangi rasuah. Pendidikan. Budayakan nilai-nilai amanah. Betul. Dan tidak mengambil hak orang lain dalam kehidupan seharian murid-murid. Itu adalah objektif wira anti rasuah. Amalan nilai-nilai positif ini akan melahirkan generasi yang tinggi tahap integritinya, tinggi tahap sasiahnya, tinggi tahap kejujurannya. Secara tidak langsung, murid-murid akan mengenali tentang bahaya dan keburukan jenayah rasuah. Meletup buluh, biarlah dari lebungnya. Lepuk. Masalah macam api sedap tu. Tambah pula sambal belacan. Kita bincang isu penting. Dia nak makan pula. Ish. Program wira anti rasuah merupakan idea SPMN sejak tahun 2014 lagi. Program ini bertujuan mendidik murid tentang bahaya rasuah serta mengukur nilai integriti dalam kehidupan mereka. Integriti, tanggungjawab, amanah. Sehingga kini, program itu telah dijalankan di 124 sekolah. Dan melibatkan hampir 32,000 murid serta lebih 4,000 guru di seluruh negara. Ya, kami berdiri, kami